Hai, Assalamualaikum. Okay, hari ni kita buat kek coklat moist. Okay, ni simple sangat-sangat. Kita nak guna blender je. Nampak ni. Betapa moistnya. Simple je. Okay, jom kita buat. Okay, mula-mula kita guna blender. 3 biji telur, hampa blender. Okay, 3 biji telur. Okay, lepas tu masuk 1 cawan susu. Lepas tu 1 cawan gula. Okey, yang ni terpulang pada kemanisan yang pernah kat kek. Okay, lepas tu susu. Susu tu pun sama juga. Okey, lepas tu masuklah susu sikit dalam setengah cawan. And then 1 cawan minyak. Cawan yang sama tau. Okey. Okey, lepas tu blender and then ni tepung gandum 2 cawan. Sama juga, guna cawan yang sama juga. 2 cawan and then masuk serbuk koko dalam 2 sudu besar. Okey. Kalau hampa tengok serbuk koko tu macam warna cerah, hampa bubuhlah 3. Okey, lepas tu soda bikarbonat 1 sudu, lepas tu baking powder 1 sudu. Kacau bagi sebati semua. Okey, lepas tu bolehlah tuang yang bahan kita blender tadi. Telur, susu, lepas tu gula, susu pekat. Okey, kacau sampailah sebati semua. Okey, kita tengok bancuhan dia. Dapatkan bancuhan macam ni. Nampak ni. Bancuhan ni. Okey, kami boleh buat dalam 3 bekas. 3 bekas ataupun 4 bekas. Okey. Okey, so kita kukus. Senang sangat-sangat kukus. Ini hampa check lah. Kalau tak melekat dekat lidi tu maknanya dah masak. Okey, untuk topping minyak 1 cawan. Tu susu sikit je sebab kita tak mau manis sangat, tadi kek kurang manis. Okey, terpulang juga. Kalau nak manis bubuh banyak. Okey, lepas tu 1 cawan susu cair and then serbuk koko dalam 2 sudu. Lepas tu kami guna coin coklat ni kita kukus juga and then kita campur sekali. Campur atas api dan kita masak lah sambil kacau tu. Tak payah lama-lama pun, nampak ni. Tuanglah atas kek tadi. Dah siap kek coklat moist kita. Guna kukus je pun. Okey, apa lagi? Bolehlah buat sekali lagi. Sempat lagi ni. Okey, jomkan kita buat.